Siapa yang menguasai Syria dan Mesir, biasanya dia mudah untuk menguasai Palestin. 50 tahun rejim tersebut bertahan dengan segala fasiliti semua. Tiba-tiba boleh lemah macam tu. Tiap-tiap malam dimasuk, dicari seorang dirogol. Malam esok dirogol. Malam esok dirogol. Jadi semua wanita dalam penjara itu kena rogol. Berlaku pada Arab Spring masa revolusi Mesir. Telah terbukti secara sejarahnya dia tidak bertahan lama. Rakyat hidup dalam ketakutan, spy, mata-mata, SB di mana-mana. Kita tak nampak satu perkataan normalisasi Syria terhadap Israel. Tapi sebenarnya dia dah bersahabat dengan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan kita bertemu lagi dalam fikir-fikirkan di podcast Semua Nilai. Baru-baru ni kita diberitakan tentang jatuhnya sebuah rejim yang bertahan selama 50 tahun, rejim Al-Assad di Syria. Dan kejatuhan Assad ini, Bashar al-Assad ini disambut dengan laungan takbir dan kegembiraan yang besar buat umat Islam. Namun begitu, saya rasa ramai yang tidak betul-betul memahami apa sebenarnya berlaku di Syria ni. Selama berpuluh-puluh tahun ni, generasi bertukar silih berganti ni, dan akhirnya rejim ini jatuh. Jadi untuk kita memahami kisah Syria ni dari pokok pangkal dia sehinggalah jatuhnya rejim Al-Assad ni, kita jemput tetamu khas kita pada hari ini, Ustaz Muhammad Fauzi Asmui, pengurusi Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin JSPP. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Baik Ustaz. Okey. Baik, kita nak mula dengan overview lah Ustaz. Syria ini, apakah signifikan Syria ini kepada dunia Islam? Soalan yang saya rasa basic lah untuk kita punya pendengar dan penonton ni faham dulu Syria ni, lokasi dia di Timur Tengah dan apa signifikannya pada umat Islam terlebih dahulu sebelum kita pergi cerita yang lain-lain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Zafri selaku moderator dan host kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada pihak yang menganjurkan podcast ni, yang menjemput saya ke sini untuk berkongsi berkenaan tentang Syria. Jadi Syria ni sebenarnya adalah merupakan sebuah negara yang tidaklah besar sangat dan tidaklah kecil sangat. Dia keluasannya semua lebih kurang dalam 180-190 ribu kan kilometer persegi saja. Satu keluasan yang sederhana lah. Dia bersempadan dengan beberapa negara lain, di antara yang paling dekat dengan dia adalah Palestin sendirilah. Syria dalam sejarah dulu dikenali sebagai bumi Syam. Jadi bumi Syam ni, bila disebut bumi Syam, maknanya dia merangkumi Syria sekarang, merangkumi Palestin sekarang, merangkumi Syam, Jordan sekarang, dan merangkumi Lebanon sekarang. Dan di situlah kita melihat sebahagian daripada hadis Rasulullah SAW memang ada menceritakan tentang keberkatan bumi Syam ini, yang di mana contoh adalah hadis Rasulullah kata, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkatilah kami pada bumi Syam kami. Jadi bumi Syam itu termasuklah Syria tu. Dan dalam surah Isra juga, bila Allah SWT sebut kan, allazi barakna haulah, bumi yang diberkati sekelilingnya, sebagai ulama menafsirkan itu termasuk juga dengan Syria, sebab Syria pun sebenarnya tidak jauh daripada Baitul Maqdis. Dia bukan macam negara sekarang yang ada sempadan dan seumpamanya, tapi dianggap sebagai satu bumi ataupun satu kawasan lah. Dari segi Islam kan, selain daripada petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran dan Hadis, kita juga melihat sejarah Islam amat berkait rapat juga dengan Syria ni. Di antaranya adalah ibu negara Islam di zaman kerajaan Bani Umayyah adalah di Syria, iaitu di bandar Damsyik kan, dan dia menjadi ibu negara Islam selama sepanjang tempoh pemerintahan Bani Umayyah itulah. Dan daripada situ juga sebenarnya dilancarkan kan misi-misi pembukaan ke Eropah kan, iaitu di antaranya adalah ke Konstantinopel. Masa tu kan, Damsyik tu dah kira Syam ke atau Syria? Damsyik tu Syria lah, Syam lah, bumi Syam. Jadi Damsyik itu sendiri sebenarnya adalah merupakan satu ibu negara kan kepada umat Islam selepas daripada Madinah kan, kemudian dia berpindah ke Damsyik sebelum berpindah ke Baghdad dan seumpamanya ke Istanbul. Tetapi maknanya dia pernah menjadi satu kan kawasan yang cukup penting kepada umat Islam. Istilahnya ibu negara lah kan, ibu negara kepada kerajaan Islam.
Dan dia juga dari satu sudut yang lain, dia amat berkait juga dengan Palestin. Sebab itu kita tengok siapa yang menguasai Syria dan Mesir, biasanya dia mudah untuk menguasai Palestin. Jadi bila kita tengok Saidina Umar Al-Khattab, bila dia nak membuka Palestin, misi itu dijalankan sekali dengan pembukaan Syria dan juga pembukaan Mesir. Jadi apabila berjaya buka Syria, buka Mesir, maka pada masa itu dia berjaya membuka Palestin. Maknanya satu bumi yang amat berkait rapat dengan Palestin. Bahkan kalau sekiranya kita tengok dalam sejarah juga, Salahuddin Ayyubi semua orang tahu dia adalah merupakan panglima perang dalam perang salib. Dan dia menang membebaskan Palestin. Tetapi mungkin satu fakta yang orang tak berapa tahu, sebenarnya Salahuddin Ayyubi dia bermula dengan karier dia sebagai seorang tentera ni ketika mana dia berumur 17 tahun. Dan 17 tahun tu sebenarnya dia menjadi tentera di Syria sebelum daripada dia pergi ke Palestin yang menjadi panglima dan seumpamanya. Jadi dia kelahiran Syria ke? Dia bukan kelahiran Syria, dia orang Kurdis. Tetapi dia adalah merupakan tentera di Syria. Yang mana tentera di bawah batalion di Syria. Dan kemudian satu nama yang amat penting juga kepada kita, iaitu Izzuddin Al-Qassam. Jadi Izzuddin Al-Qassam ni amat berkait dengan Hamas, amat berkait dengan Palestin. Sebenarnya dia juga adalah merupakan ulama kelahiran Syria. Jadi bila kita tengok begitu, maknanya Syria Palestin ni sebenarnya adalah merupakan bumi yang sama saja kan, ataupun bumi yang hampir. Dan di situlah kita melihat bagaimana Iran dalam misi perluasannya di Timur Tengah, dia menyimpulkan bahawa kalau sekiranya kita kehilangan Damsyik, maka kita akan kehilangan Timur Tengah. Jadi maknanya kunci kepada penguasaan Timur Tengah amat berkait dengan penguasaan mereka terhadap Syria. Jadi ini adalah kesimpulan daripada kan, tentera Iran sendiri. Dan kemudian kita juga melihat suatu yang amat ditakuti oleh Israel sekarang ni adalah apabila Syria jatuh ke tangan kumpulan mujahidin ataupun kumpulan revolusi ni. Apabila Bashar al-Assad yang jatuh, maka sebenarnya dia menjadi satu ancaman yang besar kan kepada Israel. Kerana apa? Kerana sempadan di antara Israel dan juga Syria ni adalah Bukit Golan yang sebelum ini dijaga oleh Hafiz al-Assad dan juga Bashar al-Assad daripada ditembusi oleh orang-orang Islam masuk ke Israel. Tetapi sekarang bumi itu sudah menjadi milik orang Syria, kan bukan lagi rejim al-Assad. Jadi sebenarnya ancaman yang paling besar yang akan mengancam adalah Israel itu sendiri. Jadi daripada situ kita boleh faham betapa pentingnya Syria ini kan, kepada orang Islam, khususnya yang berada di Palestin dan yang berada di Timur Tengah. Dan begitu juga betapa pentingnya juga Syria kepada kuasa-kuasa penjajah, sama ada daripada Barat ataupun daripada Iran. Satu lagi kota yang signifikan dalam pemerintahan Islam pada waktu itu ialah Halab, Halab, kota Aleppo. Dan nama-nama yang lahir di Syria ni nampak memang bumi ni bumi jihad lah. Dah sekian lama Dan Ustaz ada sebut tadi tentang Kurdistan. Salah dia sikit. Apakah signifikan Kurdistan ni dekat Syria? Kurdistan ni daripada mana sebenarnya? Kenapa dia ramai dekat Syria? Dia Kurdistan dulu dia memang ada negara Kurdistan. Dan kemudian apabila berlaku penjajahan, dia adalah merupakan di antara bangsa yang dah terpecah-pecah, dah tak ada negara. Jadi sebahagian lari ke Syria, sebahagian lari ke Turki, kan, sebahagian menetap di kawasan-kawasan lain, kan. Jadi orang-orang Kurdis ni sebenarnya dari segi Islam sebenarnya adalah merupakan pejuang-pejuang agama dari segi sejarahnya. Bahkan Salahuddin Ayyubi sendiri adalah merupakan bangsa Kurdis. Jadi maknanya negara dia terpecah-pecah ke macam ni? Negara dia terpecah-pecah. Negara dia dah terpecah-pecah. Jadi dia jadi bangsa yang tak ada negara. Jadi daripada situ akhirnya ini diambil kesempatan oleh sebahagian untuk menaikkan semangat orang-orang Kurdis untuk melawan negara-negara yang mereka duduk. Sebab itu kita tengok ada kelompok pemberontak Kurdis di Turki, ada kelompok pemberontak Kurdis di Syria, kan. Jadi ini pula sebenarnya satu yang mungkin mengelirukan. Mereka ni sebenarnya tidaklah mewakili orang-orang Kurdis, sebab bukan semua orang Kurdis bersama dengan mereka, tetapi mereka adalah merupakan orang yang golongan pemberontak Kurdis ni sebenarnya adalah merupakan orang yang digunakan oleh orang luar, kan, untuk menimbulkan huru-hara di negara-negara tersebut. Dia orang ni, orang Kurdi ni ada di pelbagai negara. Ada di pelbagai negara. Disebabkan dia ni mencari negara untuk didiami ataupun untuk dikuasai. Jadi orang yang dekat negara tu menggunakan dia untuk bangkit bersama. Dia orang luar.
Orang Kurdis dia ada di banyak negara dan sebahagian tu sebenarnya sudah hidup aman pun di negara-negara tersebut. Bahkan sudah menjadi warga negara sebahagian negara tersebut. Tetapi kan sentimen untuk orang Kurdis ada negara sendiri digunakan oleh orang luar yang nak menguasai negara itu. Jadi dia menimbul di antaranya Syria dan Turki. Yang paling jelas adalah Syria dan Turki. Baik. Jadi orang Kurdi ni naturally kalau kita tengok Salahuddin Ayyubi ni sifat dia sifat yang berani lawan lah. Berani lawan. Jiwa pejuang kan. Jiwa pejuang. Okey, jadi dipergunakan semangat dia tu untuk menjatuhkan kerajaan tersebut. Jadi macam salah satu kumpulan pemberontak di Syria sebenarnya adalah kumpulan Kurdis. Baik. Tetapi kumpulan Kurdis ni sebenarnya dia digunakan oleh pihak lain untuk menghuru-harakan Syria. Tapi oleh kerana dia menggunakan slogan membebaskan Syria daripada Assad, akhirnya dia dapat sokongan juga. Baik sebab common enemy lah. Common enemy lah. Tak ada satu. Okey, baik. Saya rasa yang itu kita nak pergi lagi detail nanti. Cuma memahami kepentingan Syria dalam kedudukan dia dan signifikan dia terhadap Israel. Apa sahaja negara yang mempengaruhi Israel ni pastinya akan jadi macam hotspot. Kuasa-kuasa besar dunia pasti akan ada interest yang sangat tinggi terhadap Syria ni. Baik Ustaz. Jadi memahami hakikat tu, kita nak pergi kepada sejarahnya. Sejarah seterusnya lah. Sebenarnya Syria ni dia dah bermula tekanan dia ataupun konflik dia seawal tahun 1963 semasa undang-undang darurat tu bermula. Jadi 1963 kemudian 2011 ada siri-siri konflik dalam tu lepas adalah daripada 63 hingga 2011 tu. 2011 ada Arab Spring, revolusi Syria, dan kemudian sampailah ke 2025 ni, 2024 ni jatuh. Sebab kita selepas ni kita akan bermusafir ke Madinah, kan, kita nak ziarahi Rasulullah SAW. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahuma ma kana al-anam ya akrama rusulil kirami arjuzi ya Rabb kulla Jadi bila kita dah dengar istilah ni undang-undang darurat ni, maknanya dia satu suasana yang menekan berpuluh tahun. Jadi mungkin Ustaz nak start cerita macam mana dia bermula, kenapa ada undang-undang darurat ni, kalau boleh share dengan pendengar kita. Mula-mula kenapa ada dan dia siapa tahun Asad? 1962. Keluarga Asad 1962-1963 ni sebenarnya adalah merupakan satu tarikh di mana berlakunya satu revolusi di Syria. Di mana pada masa itu Parti Ba'as, Parti Ba'as ni naik kan untuk menjadi pemerintah di Syria. Jadi sebahagian daripada pimpinan dalam Parti Ba'as tu adalah Hafiz al-Assad sendiri. Jadi dia
sebahagian daripada orang yang melakukan suatu macam guling senjata dan guling kuasa dan seumpamanya. Jadi mereka naik pada 1963, dan bila mereka naik, mereka buat undang-undang darurat. Jadi pada masa itu mula berlaku tekanan demi tekanan demi tekanan kepada rakyat. Dia naik sebagai pemerintah tu dengan cara apa masa tu? Macam mana? Macam mana dia dapat kuasa? Dia secara umum dianggap mereka menganggap itu adalah merupakan satu revolusi. Mereka menamakan itu sebagai satu revolusi. 1963 tu dia sendiri. 1963 itu sendiri. Bukan pilihan raya, bukan. Mungkin pemilihan ke apa, tapi maknanya suatu peristiwa yang dalam sejarah Syria dianggap sebagai revolusi. Baik. Jadi adakah pertumbuhan darah berlaku macam tahun 2011 apa semua itu saya tak pasti. Baik, okay. Tetapi maknanya dia berlaku dengan cara rampasan lah. Jadi daripada situ akhirnya bila mereka naik, Parti Baas ni naik, dan daripada situlah bermulanya undang-undang darurat. Jadi tekanan demi tekanan berlaku. Dan selepas daripada nombor 3, bila masuk tahun 1971, bila masuk tahun 1971, Hafiz al-Assad menjadi presiden Syria. Jadi bila Hafiz al-Assad menjadi presiden Syria, jadi pada masa itu lebih banyak tekanan yang dikenakan kepada rakyat. Dia dipanggil apa? Revolusi Syria masa tu kan? Revolusi Syria. Jadi dia naik itu, dia selepas daripada 63, dia naik tahun 1971. Maknanya masa 63 bukan keluarga Assad lagi ni? Bukan lagi. Tapi Assad adalah salah seorang pimpinan dalam Parti Baas. Dalam Parti Baas. Dan Parti Baas juga dia yang menguasai Iraq beberapa bulan. Jarak beza dia. Saddam Hussein? Saddam Hussein. Sama. Dia parti tu dua-dua nama dia Parti Baas. Okey. Dua-dua tu nama dia Parti Baas. Jadi apabila Hafiz al-Assad naik, jadi pada masa itu bermulalah orang kata pemerintahan secara diktator, kan, kemudian mula berlaku tekanan demi tekanan. Dan yang paling besar sebenarnya berlaku pada tahun 1982. Apa yang berlaku pada tahun 1982 iaitu gerakan Ikhwan yang pada masa itu cuba untuk buat apa orang kata islah dan seumpamanya. Akhirnya satu perkampungan ataupun satu penempatan yang besar kan di situ dibunuh di Hama. Di Hama. Itu Hama tu berlaku tahun 1982. Jadi itu adalah merupakan jenayah Hafiz al-Assad yang tak pernah dilupakan oleh orang-orang Syria. Kalau mengikut statistik, ada setengah pengkaji mengatakan yang mati dibunuh pada masa itu 40,000 orang. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan sebenarnya yang mati dibunuh pada masa itu 120,000 orang. Jadi dia adalah merupakan satu tragedi yang amat amat perit kepada orang Syria. Dan daripada 82 ke atas pula sebenarnya walaupun tidak berlaku macam yang berlaku sekarang kan, tapi sebenarnya apa yang berlaku pada 80-an, 90-an sampailah tahun 2000 ke atas adalah rakyat hidup dalam ketakutan, spy, mata-mata, SB di mana-mana, bahkan dalam keluarga mereka tak boleh nak mempercayai anak, tak boleh nak mempercayai ayah. Jadi boleh jadi kan ini spy. Sebab apa? Sebab siapa saja yang tersilap cakap dan seumpamanya akan ditangkap dan hilang. Jadi itu yang berlaku sepanjang tempoh pemerintahan Hafiz al-Assad ni. Atas asas dasar mengekalkan dia dalam kuasa lah. Nak mengekalkan dia dalam kuasa. Jadi maknanya Syria pada masa itu dia mula hidup dalam tekanan. Orang hidup dia kalau ikut istilah orang Syria, mereka kata mereka hidup aman tapi takut. Mereka hidup aman tapi takut. Dan kemudian apabila masuk pula dia mati tahun berapa, tahun 2000 gitu. Jadi pada masa itu naik pula anak dia Bashar al-Assad. Jadi bila Bashar al-Assad naik, dia mengekalkan polisi ayah dia. Jadi daripada situlah berterusan dan apabila berlaku Arab Spring tahun 2011, jadi rakyat Syria pun naik sekali. Jadi rakyat Syria naik, rakyat Yaman naik, rakyat Mesir naik, rakyat Tunisia naik, dan begitu juga Libya dan seumpamanya. Semua negara ini rakyat naik untuk menjatuhkan rejim sedia ada. Mesir nak jatuhkan Mubarak, Libya nak jatuhkan Gaddafi, Syria nak jatuhkan Bashar al-Assad, Arab Spring. Jadi pada masa itu rakyat Syria tuntutan dia satu saja, dan slogan yang digunakan pun adalah Asy-Sya'bu yurid isqatun nizam. Rakyat nak jatuhkan rejim. Itu saja tuntutan dia. Tuntutan dia adalah supaya rejim jatuh dan kemudian serahkan kepada rakyat untuk pentadbir Syria lah. Tetapi malangnya kan, di mana-mana negara yang berlaku Arab Spring, kerajaan ambil sikap konfront dengan rakyat. Dia bukan memenuhi kehendak rakyat. Kan, maknanya bukan dia kata okeylah, oleh kerana rakyat dah tak nak pemerintah ni, maka kami letak jawatan dan kita buat pilihan raya. Bukan macam tu. Sepatutnya dia berlaku gitu. Tetapi oleh kerana rakyat dah turun ke jalan, jadi apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab ni adalah mereka menentang kan benda itu dengan kekerasan dan seumpamanya. Cuma Syria ni dia agak unik sikit. Uniknya sebab apa? Sebab kalau macam di Mesir kan, bila berlaku perhimpunan juta-juta orang, mereka surai kan
mana mereka leraikan dan suruh balik gitu saja. Walaupun mungkin ada penggunaan senjata dan seumpamanya, tapi minima. Kan, minima. Tetapi di Syria apa yang berlaku adalah mereka suruh diorang balik, mereka gunakan senjata, dan selepas daripada itu mereka memburu rakyat dia di rumah-rumah pula, dan mereka mula memusnahkan rumah. Dan itu sebenarnya kan tragedi yang berlaku dalam Arab Spring ni. Syria dan juga negara Arab lain tak sama dari sudut daripada kan negara lain rakyat boleh hidup lagi, cuma ada beberapa orang yang lari keluar. Tetapi di Syria, penduduk Syria sebenarnya 25 juta orang. Tetapi dengan Arab Spring itu saja tahun 2011 yang keluar daripada Syria 12 juta orang. Baik. Jadi 12 juta orang keluar, dan kemudian ada dalam 5 juta lagi keluar daripada kan, bandar masing-masing dan duduk di perkemahan. Perkemahan Idlib itu sendiri sebenarnya adalah perkemahan 5 juta orang. Jadi maknanya dekat sini Syria ni dia mengambil sikap, Bashar Assad ni dia mengambil sikap kan memerangi rakyat dia memusnahkan rumah itu ini semuanya, dan yang lebih memburukkan suasana adalah sebab dia dapat bantuan daripada Iran, dia dapat bantuan daripada kumpulan bersenjata Syiah yang datang daripada Iraq, datang daripada Lebanon, datang daripada beberapa negara lain, datang daripada Afghanistan. Kemudian dia juga dapat bantuan daripada Rusia. Jadi itu yang memburukkan suasana sampailah kepada apa yang berlaku sekarang lah. Ustaz sebut Syiah ni, maknanya keluarga Assad tu sini adalah daripada mazhab Syiah. Ya. Dan sebenarnya konflik di Syria ni ialah adakah memang Iran ataupun Syiah sini yang nak menguasai Syria tu? Dia Syiah secara umum, Syiah di Syria ni adalah Syiah Alawi. Syiah Alawiyah. Mereka ni sebenarnya dalam 2-3% saja daripada penduduk Syria. Mana majoriti adalah Sunni. Bila kita sebut Kurdis pun sebenarnya Kurdis pun Sunni. Jadi dia terlalu minima, terlalu sedikit. Tetapi oleh kerana bantuan daripada luar, kan itu yang menjadikan mereka kuat. Jadi daripada zaman sebelum tu lagi sebenarnya, daripada tahun 70-an lagi sebenarnya Hafiz al-Assad ni dia memang ada persepakatan dengan Israel. Jadi dia juga dibantu oleh Israel secara senyap. Kita mungkin dalam sejarah kita tak nampak satu perkataan normalisasi Syria terhadap Israel, tapi sebenarnya dia dah bersahabat dengan Israel. Kan sebenarnya dia menjadi presiden, salah satu daripada benda yang dia buat yang menyebabkan orang Syria marah adalah dia menyerahkan Bukit Golan kepada Israel, dan dia menjaga sempadan tu supaya orang Syria tak boleh masuk ke Palestin. Kan, jadi di situ kita tengok juga peranan Iran. Jadi peranan Iran tu sendiri pun sebenarnya ada juga peranan, sebab Iran pun ada dia punya misi perluasan dia juga. Kan kita panggil sebagai Hilal Syi'i, iaitu bulan sabit Syiah. Jadi salah satu daripada sasaran penguasaan Iran adalah Syria. Jadi bila berlaku begini kan, maka sudah tentulah Iran mengambil kesempatan kan untuk membantu rejim Al-Assad ni, dan akhirnya kita tengok penyembelihan berlaku di Syria juga sebahagiannya dilakukan oleh Iran. Maksud Ustaz, keseruan dilakukan oleh Iran tu orang Iran datang ke situ? Dia memang ada tentera Iran datang, dan kemudian ada pasukan gerila Syiah yang datang daripada Lebanon, datang daripada mana ni, Afghanistan, datang daripada Iraq. Kan mereka datang. Maknanya di sekitar tanah Arab memang ada kumpulan Syiah di dalam negeri di Lebanon dan misalnya, maknanya Iran dah memang lama meletakkan tapak-tapak dia di situ untuk dikuasai seluruh. Apa sebenarnya interest Iran ni Ustaz? Kalau kita keluar sikit daripada nak memahami dia sebenarnya Timur Tengah ni adalah merupakan rebutan di antara US dan juga Iran. Jadi US dan bersama dengan proksi dia Israel kan, dia cuba untuk menguasai Timur Tengah. Jadi kalau kita tengok US, Israel dia banyak buat hubungan normalisasi dengan Arab Saudi, dengan Emirates, dengan Bahrain, dengan negara-negara Arab atau di Afrika, dengan Jordan, dengan apa semua. Mana dia membina kekuatan tu dan dia bina base tentera dia. Jadi sama juga macam Iran. Jadi Iran juga nakkan Timur Tengah. Kan, sebab Timur Tengah ni adalah merupakan satu kawasan yang kita nak kata apa, sumber minyak banyak. Miskin Mesir sebenarnya penuh dengan minyak. Jadi dia adalah satu kawasan yang penuh dengan sumber banyak. Jadi Iran pun nakkan benda tu. Jadi sebab tu Iran dia menggunakan kekuatan dia untuk mempengaruhi negara-negara ini. Jadi contoh macam katakanlah kita kata, kalau kita pernah dengar nama Qasim Sulaimani. Qasim Sulaimani adalah merupakan seorang general perang Iran yang merupakan engineer dalam ataupun arkitek dalam perluasan Iran ni. Dia yang membina Hizbullah di Lebanon, dia yang membina Hizbullah di Syria, dia yang membina kekuatan Iran
pengaruh Iran di Iraq. Jadi dia adalah merupakan satu tokoh besar, dan begitu juga dengan pengaruh Iran terhadap Husi di Yaman. Jadi banyak dia punya peranan Qasim Sulaiman ini. Jadi itu adalah nama yang kita tahu, tapi nama-nama lain yang kita tak tahu sebenarnya menjalankan misi yang sama juga untuk mempengaruhi negara-negara ini. Menariknya ialah kumpulan minoriti ni yang memimpin Iran. Tapi itulah itu satu pengajaran yang besar yang kita boleh ambil daripada konteks ni. Maknanya orang yang majoriti ni tak semestinya akan mampu memimpin satu. Kemudian orang yang minoriti ni tidak semestinya tidak mampu memimpin, dan keadaan yang contoh yang ada di Syria ni ialah mereka dibantu. Bila dia ada bantu daripada orang luar, ada pengaruh daripada polisi luar negara kan, antara negara, dan masuknya campur tangan kuasa asing sebuah negara tu menyebabkan orang yang minoriti macam Syiah Halawi ni boleh kuasai satu negara yang besar. Majoritinya Sunni pula tu. Ya, betul. Dia menekan orang-orang Sunni selama ni. Dan pembunuhan tu memang semua dibunuh, pastinya dibunuh orang Sunni. Ya. Yang berlaku di Syria pembunuhan tak ada Sunni, yang berlaku di Iraq pembunuhan tak ada Sunni. Di Iraq juga, betul. Di Iraq juga, yang dikepung di Yaman, yang dikepung tu orang Sunni dan dibunuh orang Sunni juga. Jadi sama juga di Yaman pun minoriti juga Syiah. Minoriti juga Syiah pun dikuasai juga sebuah negara tu disebabkan oleh campur tangan kuasa asing. Itu pengajaran lah untuk kita di Malaysia. Baik, Ustaz, kita fast forward sikit. Jadi konflik ni berlanjutan selama 50 tahun di sana, dan Bashar Assad ni lepas dia naik tu dia mansuhkan pilihan raya. Saya difahamkan dia mansuhkan pilihan raya, maknanya tidak ada proses untuk memilih pemimpin dah untuk memastikan dia kekal berkuasa. Beberapa siri revolusi diusahakan untuk dapatkan balik pilihan raya tetapi gagal. Orang-orang yang buat revolusi itu pun ditekan dan dibunuh. Dan apa yang telah mencetuskan kebangkitan yang paling baru ni pada tahun 2024 ni? Apa punca dia? Dia bila berlaku Arab Spring tahun 2011, 12 juta rakyat Syria keluar. Tapi Arab Spring tu kira gagal lah. Keluarga Assad masih berkuasa. Gagal lah. Assad masih berkuasa. So apa beza dia dengan revolusi kali ni ataupun jatuhan kali ni? Dia bila 12 juta keluar, jadi 12 juta ni sentiasa nak balik, dan mereka sentiasa mencari usaha, mencari jalan untuk balik semula ke Syria. Kemudian beberapa juta lagi kan duduk di perkemahan dalam Syria sendiri. Maknanya mereka keluar daripada rumah mereka dan mereka duduk diusir keluar lah. Diusir keluar. Kan, jadi mereka diusir keluar. Mereka duduk, contoh macam di Idlib saja, perkemahan tu adalah perkemahan gergasi yang memuatkan 5 juta orang. Jadi begitulah keadaan. Jadi kalau sekiranya kita kata berapa tahun saat duduk selama daripada 2011 sehingga sekarang lah, sehingga hujung tahun lepas. Jadi dalam tempoh itu kan budak kecil pun dah jadi besar, kan budak yang umur setahun pun dah 13 tahun, budak umur 12 tahun pun dah 25 tahun. Pelarian di negara dia sendiri. Pelarian di negara sendiri, bukan 5 juta, lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kalau kita congak-congak daripada 25 juta rakyat, sebenarnya berapa orang yang duduk di rumah masing-masing? Jadi kebanyakannya duduk di perkemahan. 5 juta dah ada lagi tempat-tempat lain, perkemahan lain. Jadi mereka ni sebenarnya sentiasa mencari jalan untuk balik ke tempat masing-masing. Jadi mereka mula menggunakan kekuatan, mereka mula melobi, mereka mula cari senjata, mereka cuba itu cuba ini. Tetapi Amerika kan dan juga Assad sendiri sentiasa menghalang kemasukan senjata kepada diorang. Pastinya. Itu sudah pastilah kan, itu semua kita fahamlah. Tetapi suatu yang unik adalah kumpulan-kumpulan jihad di Syria di hujung-hujung ini dia dapat satu kelebihan baru. Kan, satu suasana yang tidak ada sebelumnya, kan, iaitu satu suasana di mana Syria sekarang ni seolah-olah sudah mula ditinggalkan oleh sekutu-sekutu dia. Ditinggalkan maksud saya ditinggalkan maksud dia sekarang ni, contoh macam dalam yang saya sebut tadi, Iran bantu Syria. Okey. Rusia bantu Syria dalam Arab Spring dan seumpamanya. Amerika pun bantu Syria, Israel sendiri bantu Syria secara senyap-senyap. Jadi ada 4 negara yang sebenarnya membantu Syria. Tetapi dalam hujung-hujung ni, dalam beberapa tahun kebelakangan ni, sebenarnya ada pertembungan di antara Amerika, sekutu-sekutunya dan juga Iran. Jadi daripada situ Amerika dia buat satu keputusan besar, iaitu dia nak menghapuskan pengaruh Iran di Timur Tengah, dan penghapusan itu bermula di Syria. Jadi mereka memilih Syria kan untuk dimulakan. Jadi sebab tu kalau sekiranya kita perasan dalam masa setahun dua ni banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Amerika, oleh Israel terhadap orang-orang ataupun pegawai-pegawai tentera dan juga pegawai diplomatik Iran yang duduk di Syria.
Okey, Iran yang dibunuh. Iran yang dibunuh, orang Iran yang dibunuh, pegawai diplomatik Iran. Baik. Dan juga pegawai tentera Iran yang duduk di Syria. Sepatutnya dia tak boleh bunuh pegawai diplomatik ni, tapi dia dibunuh juga. Sebab apa? Sebab dia nak menghapuskan pengaruh Iran di Syria. Baik. Kesan daripada itu sebenarnya adalah Syria ni dia jadi lemah sebab pengaruh Iran di Syria dah mula lemah, dan Iran pun dari satu sudut dia marah kepada Syria. Sebab Syria secara senyap-senyap sebenarnya dia dalam proses untuk melakukan hubungan normalisasi dengan Israel secara rasmi. Jadi ini menimbulkan kemarahan Iran. Sebab sebut tadi normalisasi itu sebenarnya pada hakikatnya dah berlaku lama. Dah berlaku lama, cuma tak rasmi. Ini nak formalize saja. Jadi maknanya Iran dah mula curiga terhadap Syria. Dia marah ni sebab pertemuan dia dengan Israel pula. Pertemuan dia dengan Israel. Jadi bila Iran dia marah kepada Syria, jadi dia tarik break daripada Syria. Baik. Jadi maknanya satu benda yang berlaku yang agak unik sebelum ni Iran dia bagi senjata banyak kepada Syria. Tapi di hujung-hujung ni dia hantar bil. Maknanya dia tuntut bayaran daripada semua senjata yang dia bagi dulu. Jadi sudah tentulah itu membebankan Syria. Satu lagi menunjukkan bahawa dia tak akan suruh tolong Syria dah. Jadi sekarang ni Iran dah tarik diri daripada Syria, dan kemudian Hizbullah sendiri, Hizbullah ni ada di beberapa negara, ada di Lebanon, ada di Syria, ada di Iraq. Hizbullah di Syria dah mati dah. Secara umum Hizbullah di Syria ni boleh dikatakan dah tak ada. Jadi Hizbullah dekat Syria pun dah tak ada. Kemudian pengaruh Iran juga, Iran dah marah kepada Syria. Di masa yang sama Israel pun dia mula sibuk dengan perang Gaza. Amerika pula sibuk dengan Ukraine. Jadi Syria ni dia jadi satu negara yang macam kosong. Tentera sendiri sebenarnya adalah bukan tentera yang tak kuat, dah jadi tentera bermasalah. Ada masalah dadah, masalah. Dia kata tentera Syria ni tentera Assad ni. Tentera Assad ni. Okay. Tentera Assad ni sendiri dah jadi satu kawasan, satu kumpulan yang lemah yang tak boleh nak mempertahankan negara pun. Jadi ini diambil kesempatan oleh pejuang-pejuang ni. Asalnya sebenarnya mereka cuma nak pergi ke beberapa bandar saja. Di antaranya mereka nak pergi ke Halab, ke Aleppo. Jadi mereka nak pergi ke Aleppo, mereka nak pergi ke Idlib, mereka nak rampas. Dan kemudian mereka kuasai, itu saja. Tetapi rupanya bila mereka pergi ke Aleppo, mereka menang dengan mudah. Kemudian mereka cuba lagi di Idlib, cuba di Hama, cuba di beberapa bandar lain pun menang, dan kemudian cuba di Damsyik pun menang rupanya. Bila tiap kali mereka masuk, tentera lari. Tiap kali mereka masuk, tentera lari. Dah ada bandar yang tentera dah lari, dan sebenarnya Bashar al-Assad dah lari sebelum tu lagi. Dia dah tahu apa yang akan berlaku dan dia dah lari. Jadi tempoh daripada serangan pertama sampai kepada Damsyik tu sebenarnya cuma 11 hari saja. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang bukan saja mengejutkan Syria tapi mengejutkan juga orang-orang lain di luar Syria. Dan dia juga mengejutkan kumpulan jihad itu sendiri. Mana kumpulan revolusi itu sendiri pun terkejut sebab mereka menang dengan mudah. Dan akhirnya mereka tak sangka mereka boleh masuk dalam istana kehakiman. Dan sebenarnya sekarang pun saya rasa masih lagi orang kata dalam mimpi macam mana daripada Mujahidin akhirnya menjadi presiden, mula deal dengan China, mula deal dengan Rusia, mula deal dengan negara-negara lain dan seumpamanya. Jadi ini sebenarnya apa yang berlaku di Syria. Tadi saya sebut tadi dia ni mengambil kesempatan. Maknanya selama ini mereka ni hanya macam seolah macam standby. Mereka pernah buat beberapa serangan tapi tak berjaya. Dan kemudian salah satu lagi masalah di Syria adalah kerana kumpulan Mujahidin terlalu banyak. Jadi ini yang mereka buat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ni, mereka satukan kumpulan Mujahidin tu. Jadi dan akhirnya mereka berjaya. Dan kemudian mereka mencari timing yang betul. Timing itu benda itu berterusan. Cuma sebelum ni serangan-serangan tak berjaya dengan kelengkapan senjata yang tak cukup dan seumpamanya. Tapi kelemahan yang ada pada tentera Syria ni, macam mana kita nak memahami 50 tahun rejim tersebut bertahan dengan segala fasiliti semua, tiba-tiba boleh lemah macam tu. Takkan tak ada backup plan ke ataupun just untuk memahami macam mana dia boleh. Adakah kaitan ini disengajakan oleh pihak lain, dan kita nak melihat lepas ni adakah kekosongan tu diisi oleh orang yang memang sengaja menjatuhkan Bashar Assad tu, yang mengambil kesempatan daripada situ. Dia pada saya tak nampak sangatlah benda tu berlaku. Sebab apa? Sebab tentera tu sendiri sebenarnya adalah merupakan tentera-tentera yang dah lama sangat dia orang kata
membuli, dia bukan berperang dengan dia musuh. tak kuat pun. Dia tak kuat, dia membuli, dia bully. Iyalah bila orang ada senjata pergi kepada rakyat, memang rakyat tak boleh lawan. Faham. Cuba kita uji dia dengan orang bersenjata juga. Okey. Jadi dia tak teruji lawan tentera bersenjata ni untuk tempoh puluh-puluh tahun. Dan kemudian satu lagi masalah Syria ni, sebenarnya Syria tu sendiri sebenarnya dah jadi satu negara pengeluar dadah. Okey. Jadi silat gaya ada benda lain yang kan, mengganggu. jadi maknanya ada benda lain yang mengganggu perkembangan dia sebagai sebuah negara. Baik. Kan, jadi dengan tentera-tentera yang mungkin tentera berisap dadah juga. Kan, jadi maknanya dia adalah merupakan satu kawasan yang makin lemah. Ataupun Mungkin kita boleh katakan dia selesa, duduk dalam zon selesa selama berpuluh tahun. Dia rasa dia boleh menguasai dengan dia membunuh orang. Sebab dia kalau kita tengok cara dia menyeksa orang tu, dia tak ada fikir langsung. Ada yang boleh kongsikan Sebagai contoh kan, pegawai penjara contoh. Tiap-tiap malam dia masuk, dia cari seorang, dia rogol. Malam esok dia rogol. Malam esok dia rogol. Jadi semua wanita dalam penjara tu kena rogol. Nah, saya rasa dia maknanya dia buat satu benda yang dia tak rasa bahawa ada orang akan ambil tindakan pun. Dia rasa amat bebas. Kan? Amat bebas. Mudah. Masuk dalam penjara, keluar. Ambil seorang, rogol. Itu malam esok masuk lagi, ambil seorang lagi, rogol. Dan begitulah bertahun-tahun. Kan? Maknanya dia tak rasa apa. Contoh lagi macam kalau kita ada tahanan dalam penjara, kita nak sentuh pun tak boleh. Kan, kita akan takut kalau tiba-tiba dia buat aduan ada kesan luka. Yang ini dia boleh pukul sampai mati. Dan kemudian mati-matilah. Tak ada. Dan dia letak dalam penjara bawah tanah. Letak je lah bawah tanah ke apa semua ikut dia. Dan dia tak rasa bahawa benda tu satu hari nanti orang akan marah dia, orang akan ambil tindakan terhadap dia sebab dia rasa amat selesa. Jadi itu penyelesaian yang betul-betul baik. Jadi kelemahan dalam tentera ni diambil kesempatan, saya simpulkan balik, maknanya diambil kesempatan dan kemenangan tersebut juga tidak disangka. Jadi Ustaz, mungkin kita nak sambung juga perbincangan ni nanti. Cuma mungkin Ustaz boleh ulas sikit menuju ke hadapan ni. Bila dia mendapat satu kemenangan yang tak disangka ni, macam mana bacaan kita seterusnya? Untuk dia jangkaan Ustaz, pandangan Ustaz sendirilah. Macam mana harapan kepada Syria ni dengan dia menang tak terkejut ni? Saya ambil contoh kemenangan yang terkejut yang pernah berlaku pada Arab Spring masa revolusi Mesir. Telah terbukti secara sejarahnya dia tidak bertahan lama. Macam mana pandangan Ustaz dengan Syria ni? Dia Arab Spring sebenarnya adalah bukan satu pengalaman yang cukup mahal. Di mana mereka dapat kemenangan tanpa disangka dan mereka tak bersedia. Di Mesir kita boleh simpulkan tak bersedia. Cuma bertahan setahun saja. Di Tunisia pun akhirnya balik kepada rejim asal. Kan, di Libya pun kita tengok keadaan masih tak stabil sampai sekarang. Kemudian di Yaman pun kita tengok macam tu juga. Kan, jadi maknanya pengalaman Arab Spring ni sebenarnya adalah bukan satu pengalaman yang mahal. Kan, jadi dekat sini kan saya tengok apa yang saya dapat simpulkan, saya rasa mereka belajar sesuatu daripada semua tu. Maknanya Julani dan juga yang lain, dia belajar, saya rasa dia belajar banyak benda daripada apa yang berlaku pada Arab Spring. Sebab saya tengok dia berjaya mengubah image dia, karakter dia daripada seorang kan orang kata mujahidin kan kepada seorang pimpinan negara. Sebenarnya bukan mudah untuk orang yang biasa pegang senjata ni untuk buat hubungan diplomatik. Tetapi kita tengok dia berjaya dekat situ. Dan kemudian kita juga tengok kebijaksanaan tu saya rasa nampak ada pada kumpulan yang kan yang memerintah Syria sekarang ni. Dan itu kita boleh baca daripada respon negara-negara. Kita tengok banyak negara Arab kan akhirnya pergi ke arah buat hubungan diplomatik kan dengan Syria. Maknanya bukan ambil satu sikap apa tu orang kata satu sikap lawan ataupun pulau kan. Sebenarnya dia orang boleh buat keputusan untuk pulau kan pun. Kan, tapi akhirnya dia dapat buat rundingan itu, rundingan termasuklah kita tengok yang akhir ni dia berunding juga dengan Rusia. Jadi maknanya satu perkembangan yang amat menarik kan, dan kita harapkan mereka boleh bertahan. Tapi kita semua faham benda ni bukan mudah. Kan, bukan mudah. Satu fasa di mana negara hidup dalam keadaan 50 tahun macam tu. Sebenarnya rakyat nak balik ke rumah masing-masing pun penuh dengan trauma dan mereka tak biasa. Nenek moyang punya peninggalan, dia hidup daripada kecil berbelas-belas tahun macam tu kan. Jadi nak bangkitkan balik ekonomi negara, nak bangkitkan balik semua tu bukan satu benda yang mudah. Tetapi kita yakin boleh sebab Syria adalah bukan satu negara yang kaya, sumber banyak kan. Jadi dia pun ada minyak kan. Cuma minyak tak pernah dideclare. Dan hasil minyak semua masuk dalam poket Assad. Itu luar biasanya Syria selama ini.
Baik Ustaz, InsyaAllah kita cari ruang lagi nanti untuk kita berbincang lagi lebih lanjut tentang macam mana Syria seterusnya. Jadi untuk hari ini insyaAllah kita dapat lihat macam mana Syria ni sebuah bumi yang strategik dari sudut minyaknya, Ustaz kata tadi, dari sudut interest kuasa-kuasa dunia yang sekarang ni, interest Iran, interest Israel untuk menguasai sebuah negara tu, sebuah tanah kecil yang lebih kurang separuh saiz Malaysia je dengan 25 juta penduduk, dan menggunakan proxy yang majoritinya Sunni tapi dia punya pemerintah adalah Syiah yang minoriti. So Indo proxy yang kita katakan tadi. Baik, insyaAllah terima kasih Ustaz. Dan kita fikir-fikirkan tentang hakikat Syria ini dan apa yang kita boleh belajar terhadap Syria ini kepada negara kita. Fikir-fikirkan.